Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Minggu ni saya bincang tentang buku yang berjudul Strategi Bijak Atasi Masalah, iaitu daripada fikir buntu kepada fikir lancar. Buku ni khas ditulis untuk pembaca yang melihat supaya dapat melihat masalah dengan lebih jernih, dengan lebih jelas dan lebih teratur dalam penyelesaian masalah. Jadi antara kandungan buku ni ialah cara mengenal pasti masalah dengan jelas. Kitaran mudah 6 langkah penyelesaian masalah. Ada 6 langkah Kemudian strategi pemikiran yang segar. Ini termasuklah brainstorming, analogi, cuba jaya dan what if. Andaian. Okey, kemudian kita juga akan bincangkan tentang cara berfikir secara kritikal, tak beremosi. Bukan salah ada emosi, tapi bila kita fikir, kita lebih fokus pada kritikal. Jadi kita seimbangkan antara intuisi dengan logik. Jadi buku ni kita akan gunakan kecerdasan emosi untuk hubungan yang lebih harmoni. Jadi kreativiti itu adalah sebagai jalan keluar. Bukan jalan keluar je, tapi juga untuk dapat peluang baru. Setiap ada masalah, ada peluang. Kemudian kita juga bincang cara buat keputusan yang bijak menggunakan pro kontra, pokok keputusan dan smart goal. Jadi buku ni bukan setakat teori semata-mata, ia juga mempunyai panduan praktikal. Jadi kita teruskan minggu ni, insyaAllah satu-satu kita bincang tentang strategi menyelesaikan masalah.